Sebagai negara pelbagai kaum, perlu ada toleransi selagi mana penggunaan bahasa tidak mempersendakan Islam. Demikian pandangan seorang pemerhati yang mendakwa penggunaan perkataan Alhamdulillah oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming sebelum ini di Dewan Rakyat tidak bertujuan mempersendakan Islam. Pemerhati menegaskan selagi perkataan seseorang itu tidak menyentuh isu sensitif atau melibatkan akidah Islam, maka ia seharusnya dilihat secara wajar dari sudut rasional. Yang berhormat dalam pergolongan banyak menggunakan kalimah-kalimah orang Islam. Nak sujud syukur, Alhamdulillah, bersyukur. Adakah yang berhormat beriman? Adakah yang berhormat percaya dengan Allah? Kami tak mahu kalimah ini dipermain-mainkan. Yang berhormat IC03. Saya pun IC03. Yang berhormat, bukan, saya anak Kelantan. Saya anak Kelantan. Lahir bukan isu anak Kelantan. Isu mempermainkan agama. Sebab itu saya nak katakan, tunggulah. Yang berhormat boleh bagi kata-kata, tapi dengarlah penjelasan. Kita sebagai anak Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mana ada dipermain-mainkan sampai itu perkataan seperti kurang elok. Sebagai seorang yang beriman, saya yakin yang berhormat pun harap kita semua ni sama-sama hormat menghormati. Kerana dalam kerangka madani itu ada hormat. Dalam kerangka madani itu ada ihsan. Alhamdulillah perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Bagaimanapun, pemerhati menegaskan sekiranya Korming menggunakan kalimah suci Alhamdulillah untuk tujuan politik atau mengelirukan umat Islam, lantas tindakan tersebut adalah salah besar. Tegas pemerhati, di Malaysia terdapat enactment yang melarang bukan Islam menggunakan kalimah tertentu dan ianya termasuk di dalam kuasa kerajaan negeri seperti di Selangor, yakni enactment Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam 1988 menyenaraikan sesetengah hanya boleh diguna pakai oleh umat Islam. Namun pemerhati menegaskan bahawa enactment tersebut tidak diterapkan di wilayah persekutuan kerana mengambil kira keseimbangan hubungan antara pelbagai komuniti dan agama. Lantas pemerhati menegaskan akidah seseorang tidak sepatutnya dinilai seakan senipis bawang sehingga penggunaan kalimah tertentu oleh individu bukan Islam mampu menjejaskan iman masyarakat Muslim Malaysia. Memetik Sinar Harian, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menegaskan dari sudut masyarakat majmuk di Malaysia, fenomena penggunaan kalimah Islam seperti Alhamdulillah, InsyaAllah, Masya Allah dan seumpamanya merupakan suatu perkara yang normal kerana hasil pergaulan antara budaya serta agama selagi ianya digunakan dalam konteks yang betul. Dalam kenyataan sama, daripada sudut hukum syarak, perbuatan berkenaan dibenarkan dengan syarat ia tidak dijadikan bahan olok-olok atau persendaan terhadap Islam dan digunakan dengan niat yang tepat dalam kehidupan harian. Justru pemerhati menegaskan masyarakat Islam Malaysia wajar lebih arif dan teguh dalam membezakan perkara yang salah di sisi syarak supaya tidak mudah terpengaruh dengan hujah yang boleh menggoyahkan akidah.